Guys, aku kadang-kadang pelik lah tengok KJ ni. Kan? Ingat tak masa tahun 2018? Kan? Dia tak perlukan PAS. Dia kata UMNO boleh jalan solo je. Ha? Sebab masa tu UMNO kuasa ada pasal ada 74 kursi. So, bagak lah sikit kan. Ha? Manakala PAS pula masa tu dalam belas-belas je. Selain aku 18 kursi ke apa. Kan? Jadi tak perlukan PAS ni. Kan? Itu kadang aku sekarang ni lain pula. Pening lah KJ ni. Macam lalang. Dan baru-baru ni kata apa statement dia. Kan? Optimis. Bila BN tinggal 30 kursi je, maka ada PAS pula 50 lebih kursi kan. Aku cakap dengan kau kan. Ha? Okey pula. Ha? Okey. Kalau kita boleh bekerjasama dan sebagainya. Ni apa benda ni? Ni politik apa ni? Politik kepentingan untuk dapat jawatan ke? Untuk jadi kerajaan ke apa? Atau untuk rakyat? Dan sekarang nampak macam tunggang PAS Ha? Tunggang ke? Silap-silap bila PAS lemah, UMNO kuat balik. Ingat, kalian pernah kenakan dia 2 kali. Tak salah kalau mereka akan kenakan kamu balik, PAS. Sama lah dengan presiden diorang. Dulu PAS kata apa? Keruh lah UMNO ni. Macam-macam lah. Sampai pernah dikatakan UMNO kafir. Sekarang Zahid pun sama juga. Dulu dia kata apa? Tak maulah dengan PAS apalah. Macam-macam lah. Tunggang agama lah dan sebagainya. Sekarang boleh pula. Aduh, ini semua aku rasa lebih kepada kepentingan parti je nak jadi kerajaan. Bukan pasal rakyat pun. Pendapat aku lah kan. Jadi hati-hatilah rakyat Negeri Sembilan. Jangan tersalah langkah, okey? Kerana kamu telah memiliki yang terbaik buat masa ini. Jadi, hati-hati dengan game daripada UMNO dan PAS ni. Assalamualaikum.